Okey, seterusnya ialah ball poster yang ketiga. Okey, ini dia bukan buat poster tapi dia buat thumbnail. Okey, dengan fungsi tambahan video SEO booster. Assistant optimization assistant bantu anda hasilkan tajuk, description dan thumbnail yang padu dan tarik klik. Okey, so kita klik mula. Nama asal bol ni, bol video booster ni lah bol YouTuber, tapi saya tak boleh guna YouTuber sebab isu intellectual proprietary. Apa tajuk asal isi utama video ini? Review tajuk. Betul ke kipas ni boleh buat kita boleh buat kita beku. Sejuk gila. Review sebenar selepas sebulan. Okey, emosi. Terkejut lah. Ketiga, nak guna muka sendiri. Generik. Muka mix UK campur Bangladesh. Okey, jom kita mula. Saya upload gambar produk sekali lah. Ini produk. Okey. Thumbnail strategi. Ini dia yang dia akan hasilkan lah thumbnail nanti. Background muka separuh beku, ais kat pipi, kening, efek dramatik. Produk tunjuk kipas di tengah on ada efek angin biru keluar. Teks idea besar. Sejuk gila, beku ke tipu. Pos wajah muka generic mix UK campur Bangladesh, mata terbelit ekspresi terkejut gila. Letak termometer pecah ke 10. Okey. Okey, ini untuk SEO YouTube ni. Asal betul ke kipas ni boleh beku bla bla bla. Dia buat optimization. Kipas mini ni buat muka aku beku. Real test lepas sebulan. Kipas kecil tapi power gila. Sejuk sampai beku. Review jujur. So kita pilih lah benda satu. Video description yang tertipu dengan saiz. Saya cuba mini fan handle ni nama produk. Selama 30 hari hasil dia memang terkejut gila. Adakah kipas kecil ni betul-betul boleh buat anda rasa macam kat kutuk? Tahu tengok sendiri ujian jujur saya. Like dan subscribe kalau anda suka review gadget rare. Komen kalau anda pernah cuba kipas ini juga. SEO hashtag mini fan review sejuk gila kipas viral bla 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 bla. Ready nak hasilkan thumbnail mu? Okey. So dia akan hasilkan thumbnail. Oh actually dia thumbnail ni size apa untuk YouTube lah, by default untuk YouTube. Tapi sebenarnya thumbnail pun penting untuk TikTok, Reel, video dekat mana-mana, dekat Facebook Ads, dekat mana-mana yang guna video ni thumbnail sangat penting. Memang kita rasa thumbnail lah orang bila scroll terus terus dia play video kan. Okey, itu satu cara orang nak jumpa video kita scroll keluar iklan baru, keluar video baru. Tapi sebenarnya satu lagi ialah dekat bahagian video search. Orang search sebelum dia play video tu dia akan tengok video apa yang ada, senarai dia, lepas tu ada thumbnail. Itu kat situ lah kegunaan thumbnail. Dia akan buat kan kalau
thumbnail YouTube ni kan, dia macam melampau kan. So itulah dia punya style dia. Okay, thumbnail siap, nak bantu dengan idea video pendek, cerita lain lah. Okay, tapi ini tujuan utama dia buat thumbnail. Lepas tu dia ada bagilah optimization untuk optimizekan SEO supaya bersera orang search. Ni khusus untuk YouTube. Kalau thumbnail ni untuk lain-lain pun boleh. Cuma anda kena tukarlah dia punya size 9:16 kalau buat dalam reel. Kalau video Facebook Ads mungkin 1:1. Okay.